Pasti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillahi sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masih kita meneruskan kembali sesi bicara buku yang kita bawakan di Ruwai Ilham Books. Dan pada petang ini kita akan membincangkan ataupun meresesi ataupun mengupas buku yang terbaru diberikan Ilham Books, iaitu berjudul Menjami Identiti Bintang Malak di Bulan Gerhana. Tulisan almarhum Profesor Mahmud Zul Abdul Majid. Dan bersama kita pada petang ini adalah dua tamu yang istimewa. Boleh saya katakan seorang pelajar rapat ya? Tak ada. Pelajar yang rapat. Celup saja. Ya, kita dapat satu sisi iaitu Dr. Hadi. Dr. Hadi akan kongsikan lebih lanjut tentang Beliau Hadi. Dan kita ada satu lagi figura yang akan berbicara bersama kita, iaitu anak saudara kepada Dr. dia. Dr. Majdi ya. Dr. Yahudi. Baik, tanpa masa saya teruskan, alhamdulillah insyaAllah teruskan pada bicara pada petang ini. Kita mulakan untuk round yang pertama. Mungkin Dr. Hadi, saya bagi mic Dr. Hadi dulu untuk kenalkan diri, mungkin untuk kongsikan macam mana boleh rapatkan untuk apa macam mana detik permulaan belajar beliau dan menceritakan selanjutnya. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator Dr. Ibrahim Majdi, Saudara Jalal, macam mana nak sebut saya mengenali Tok Muk ni dengan cara yang sungguh unconventional lah orang panggil tidak konvensional. Saya selalu dengar kita tahu idea dia, pemikiran dia yang kadang tu luar daripada aliran ataupun pemahaman biasa dan dalam pelbagai topik lah sama ada bidang syariahnya, bidang akidah, dakwah dan sebagainya. Kita tahu maknanya saya ni daripada Tok Muk di UM lah, lama di UM, kemudian beliau ke UIA. Sewaktu beliau di UIA tu sebenarnya saya pun dah habis di UIA tapi setengah sambung PhD ya, di UIA. So telinga ni dok selalu dengar lah nama Tok Muk jadi dekan dan sebagainya di ISTEC, di kuliah di Wahid apa semua. Tapi saya tak ada kesempatan untuk dapat ni jumpa dia lah kecuali ada satu peristiwa muzakarah di Brunei. Ini saya tak pasti tulis atau tak ada kot. Apabila dalam satu muzakarah kewangan tu beliau membidas style dia lah Tok Muk apabila membincangkan produk-produk kewangan Islam dan ada doktor pensyarah di sana, dia asyik menimbulkan Syafi'i kata begini, Hanafi kata begini. Dia masih lagi dalam kerangka imam empat mazhab lah, yang sangat-sangat tidak disukai sebenarnya oleh Tok Muk. Jadi dia style dia tu dia takik tentu lah. Dan ungkapan dia yang saya ingat sampai sekarang ungkapan tu mungkin agak keras lah, tapi saya dengar tu saya ketawa terkikik. Dia kata jangan diganggu Imam Syafi'i dalam kubur. Maknanya kita cakap apa pun ni jangan senang-senang Syafi'i kata begini. Maknanya tugas dia lah Imam Syafi'i itu dia telah tugas ilmuannya dia buatlah. Tapi jangan kita terkongkong dalam apa keputusan berlaku situasi hari ini kita nak sandarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sekian-sekian. Sedangkan kita kena berijtihad dengan tuntutan yang sekarang. Dia keluar ungkapan tu, jangan diusik Imam Syafi'i di dalam kubur tu kan. Jadi tu saya dia ni bagus lah, dia kita fikir dia ni lain macam kita fikiran. Dan kemudian takdir Allah ketika Covid tu lah masa kita semua terkurung tu, saya ada kesempatan untuk jumpa Tok Muk dengan kawan-kawan. Dan itulah saya ada ceritakan dalam buku. Benda tu berterus-terusan selama 2-3 tahun sampailah Tok Muk
Jadi alhamdulillah lah kita sempat sedut apa-apa yang kita sempat sedut kan. Walaupun saya bersyukur dan di hujung apa, kita pun tak tahulah Tok Mut sakit dan sebagainya, tapi alhamdulillah banyak benda juga yang kita berjaya accomplish lah dengan Tok Mut. Sekiranya itulah kata apa kenalan dan kata apa hubungan lah dengan Tok Mut dan Tubuh 3 tahun, dan kebetulan 3 tahun tak ada sebelum beliau pergi lah. Allahuakbar. Baik, terima kasih Dr. Hadi atas perkongsian pertama itu tadi. Jadi Dr. Hadi dah mengaku maksudnya pertemuan atau perkenalan doktor dengan Tok Mut itu sendiri secara tidak formal ataupun kita kata menuntut ilmu di luar ruang kuliah lah, kalau kita katakan begitu. Dan itu satu pengalaman yang sangat berharga sebenarnya. Kadang-kadang kita bila dapat kuliah ni kita tak hargai pembicaraan kita tu kan. Jadi kita datang di luar kuliah ni dia rasa kemanisan ilmu yang kita dapat itu. Baik, mungkin selesai untuk yang orang pertama bersama dengan Dr. Hadi. Kemudian kita pergi kepada yang kenalan kedua, iaitu Dr. Majdi. Mungkin kalau dah sebut Dr. Hadi, kita nampak perspektif sebagai seorang anak murid. Mungkin sebelum kita pergi yang itu, kita nak berkenal dengan perkenalan terlebih dahulu dengan Dr. Majdi. Mungkin latar belakang, mungkin saya baru kenal tadi Dr. anak saudara Dr. Mut. Mungkin Dr. boleh ceritakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ibrahim Majdi Muhammad Kamil dan sekarang bertugas di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di USM Pulau Pinang. Okey. And ramai yang bertanya kenapa saya pergi Pulau Pinang. Sebab Tok Mut dan Dr. Kamil adalah di UM. Tapi satu perkara juga sebenarnya mereka tak galakkan saya untuk di UM. Kerana dia kata kat sini banyak balas sikit lah. Okay. Alright, saya adalah anak kepada almarhum Dr. Kamil dan juga almarhum anak saudara kepada Tok Mut, atau saya panggil, kami panggil ayah Dor. Okay, orang Kelantan kita panggil ayah Dor. Kalau Ustaz Kamil anak saya panggil ayah ni. Okay, sebab tu kadang-kadang panggilan ayah ni ayah Dor tu kadang-kadang kedengaran. Okay, jadi sebagai ahli keluarga lah, sebenarnya hubungan antara kami keluarga almarhum Dr. Kamil dan Dr. Tok Mut agak rapat, kerana pada waktu itu hanya kami dua keluarga sahaja yang duduk di Kuala Lumpur. Jadi memang banyak Dr. Kamil pergi rumah Tok Mut pergi rumah Dr. Kamil. Dan yang menariknya perbincangan adalah bukan perbincangan kosong. Dia walaupun perbincangan dalam keluarga, tetapi dia masih ilmiah. Dia mula-mula okey lah, tapi bila dia dah start naik share, last hanya Tok Mut dengan Dr. Kamil yang kebubur, yang lain dia akan macam dengar. Dan kami dengar walaupun tak faham, tapi lama kelamaan kami menganggap itu adalah sebuah satu ilmu walaupun tanpa formal. Tambah lagi dengan Datin Salah Faizah. Okay? Dia macam ni, kalau Tok Mut kadang-kadang satu benda dia tak suka memberi hukum. Okay? Dia hanya suka bahas. Tapi bila hukum kami panggil Ustaz Kamil panggil Kak Jah kepada Datin Faizah. Tanya, kalau hukum tanya Kak Jah lah. Anak saudara tanya pun tanya Kak Jah lah. Maksudnya kalau hukum dia tak suka memberi hukum. Jadi Tok Mut ini dia tak suka orang terus tanya hukum A atau hukum B, tak. Tetapi dia lebih suka kepada perbahasan lah. Okay. Dan sedikit latar belakang keluarga Tok Mut. Okay. Dia mempunyai 3 anak lelaki. Okay. Dan kesemuanya berjaya dalam bidang masing-masing lah. Dan untuk Dr. Kamil ada 6 adik-beradik. Okay. Walaupun orang melihat bahawa Tok Mut dan Dr. Kamil ini sebagai ahli agama dan ada yang menganggap ulama yang hebat, tetapi ramai yang bertanya, ada tak anak-anak Tok Mut atau Ustaz Kamil yang latar belakang Ustaz? Okay. Jawapannya tak ada. Kalau tanya saya ni separuh-separuh, sebab saya PhD baru buat di pengajian Islam. Okay. Bidang degree master sosiologi antropologi. Okay. PhD baru. Kenapa? Mungkin kerana saya rasa latar belakang dan pengalaman mereka. Saya rasa sesiapa yang membaca buku Tok Mut, okay, tahu latar belakang orang agama. Dan satu lagi perkara yang saya ingat, mungkin untuk menutup sesi pertama ini dua-dua bersetujulah antara Dr. Kamil dengan Tok Mut, iaitu orang agama ini super balok. Ya.
Itu antara poin yang dua-dua bersetuju. Okey, sebab itu adalah mungkin kerana mereka tidak menggalakkan anak mereka untuk, bukan tak boleh tetapi masuk dalam bidang profesional, tetapi masih boleh dikaitkan dengan Islam. Kerana orang lihat kalau nak jadi ustaz ni mesti jadi belajar pengajar Islam, tetapi sebenarnya semua benda yang kita belajar masih boleh dikaitkan dengan Islam, dan itu adalah Islam yang sebenar. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Majdi atas kongsian tadi. Maka kita dapat dua perspektif yang berbeza berkenaan dengan sosok yang bernama Tok Put ni. Maka sebenarnya ia sangat jarang lah satu jarang-jarang sekali belakang. Sama lah juga macam ayah saya. Ayah saya askar. Dia tak pernah galakkan saya jadi askar. Pada tu Begitulah kan cerita dia. Tapi kebiasaannya kalau orang agama ni persilakan anak dia suruh ikut juga ya. Tapi tak apalah. Baik, selesai kita dah berkenalan dengan panel kita, Dr. Hadi dan Dr. Majdi. Buat puan-puan yang berada di sekitar Ruai Ilham untuk singgah. Hari ini kita membicarakan buku yang berjudul Mencari Identiti Bintang Malap di Bulan Gerhana. Ini buku siri yang ke-5. Yang boleh katakan yang naskah yang terakhir yang disusun ataupun yang ditulis oleh Tok Put sendiri sebelum beliau meninggal dunia. Baik. Okey, kita pergi kepada sesi yang berikutnya berkenaan dengan mungkin kita bincangkan sedikit lah tadi tentang topik-topik yang disentuh oleh Tok Put dalam ni. Baik. Jadi apabila kita berbelik naskah Bintang Malap ini, Tok Put ada membuatkan di dalamnya ada 6 bab, yang mana kalau kita boleh katakan ia merupakan catatan ataupun perkongsian pengalaman yang dialami oleh beliau sendiri yang berkenaan dengan perubahan situasi politik tanah air bermula daripada sebelum merdeka. Tetapi sehinggalah yang terakhir yang diceritakan oleh Tok Put adalah berkaitan dengan isu perpecahan PAS dan Barisan Nasional. Jadi mungkin pada pandangan Dr. Hadi sendirilah, mungkin pengalaman muamalah dan bersama dengan Tok Put tu dari sudut pandangan politiknya, mungkin dari sudut yang kita Hadi nampak lah Tok Put ni macam mana. Pada dalam buku ini Tok Put ceritakan latar belakang beliau, ayah beliau sebagai seorang tok guru, semua bila beliau menganggotai parti PAS, kemudian pandangan beliau dan sebagainya. Mungkin Dr. Hadi ada satu poin ataupun yang disimpulkan daripada perlu kata politik apa istilah itu, pemikiran politiknya. Saya boleh menerangkan. Saya ada satu kesimpulan saja seperti mana yang Tok Put tulis dalam buku ni. Pada akhirnya sebenarnya parti politik ni PAS ke UMNO ke sama saja. Cuma ketika itu dan dia cuba memahami, dia cuba membawa konteks keadaan tahun 50-an 60-an ketika itu kenapa berlaku pembalahan di negeri Kelantan. Dia bukannya pembalahan agama PAS UMNO ni bukannya agama, cuma ditakdirkan di Kelantan di tahun 50-an 60-an kebetulan UMNO tidak ada pemimpin yang kata apa berkarisma untuk kata apa menarik perhatian macam Tok Put tulis ketika kempen pilihan raya, kalau orang UMNO berceramah di padang mereka orang tak pergi sangat, tapi kalau PAS dia ramai orang dia berceramah yang berbangka Hamzah. Jadi mereka ni menggunakan itulah kata apa kepintahan berbahas dan berceramah untuk menarik perhatian. Dan apabila PAS dia nak kata bawa Islam, UMNO dia tak ada juru cakap yang boleh dia balik-balik itulah pembangunan. Jadi orang Kelantan dia tak best dengar benda-benda kan. Jadi itu saja dia punya titik perbezaan. Tapi kemudian melarat-larat apabila UMNO gagal memenangi pilihan raya tahun 2019, kemudian mulalah politik ada disebut dalam ni yang dikatakan kafir-mengkafir itulah. Tapi benar sebagaimana yang Tok Put sebut, dia kalau kafir-mengkafir ni maksudnya aku kata mu kafir, bukan aku kafir. Tapi sebenarnya bukan, UMNO tak pernah kata PAS kafir pun. Dan itu memang kalau tanya pun memang tak ada. Ini adalah dalam ceramah
segelintir atau sebahagian orang agama yang mengkafirkan UMNO tu, itu pun bukan merata bermaksud dalam kata pimpinan tertinggi PAS sama ada Dato' Asri ataupun Zulkifli Muhammad ataupun Bahaduddin Helmi. Orang-orang intelek dalam PAS ni dia tidak membawa pendekatan berikut, dan itu bukanlah satu kata apa, approach yang mereka ambil di tahun 60-an dan 70-an. Cuma setelah itu perlukan analisis lain lah. Apabila keadaan tu tak dibentuk pada tahun 80-an, maka kafir-kafir tu semakin memuncak lah. Dan kebetulan Tok Mu waktu tu dia ke UK belajar apa semua. Jadi dia tidak baguslah, bukan bagus, dia tidak terlibat. Tapi dari segi persaingan politik antara PAS dengan UMNO tu, kita cuma betul-betul tak sempat tulis lah dia kata tulis Batam. Kalau nak kata sekarang ni ada Parti Amanah yang keluar daripada PAS. Yang pertama dulu Datuk Mut lah yang keluar daripada PAS tu untuk mengislahkan PAS, kerana pada waktu itu dia melihat PAS ni dah tak boleh buat apa, dia dah kata apa, dah tersekat dengan gaya politik Dato' Asri dan orang-orang keliling. Dia bukan Dato' Asri tu, sama lah macam mana memimpin kalau baru ni kita kata Pak Lah kan. Pak Lah tu bila dia dah tak ada orang puji, oh baik, budiman, buat banyak perubahan. Tapi yang keliling tu, yang keliling Pak Lah tu yang dikatakan telah merosakkan. Sama jugalah bila sebut Dato' Asri tu pun punca yang tak setuju tu pun sebenarnya orang keliling. Orang keliling yang mendapat kata apa, ghanimah lah bahasa sekarang ni. Yang muncul entah daripada mana tiba-tiba dapat jabatan kan. Macam sama pula macam parti politik yang baru, pemilihan baru ni kan. Itu isu sebenarnya tahun 70-an pun dah timbul isu tu. Bagaimana waktu tu ulama-ulama PAS di Kelantan dan di pusat, mereka ni hanya sekadar penyendal. Penyendal lah kan, maksudnya dia tak ada signifikan. Apabila mereka apabila PAS atau UMNO memerintah, ulama ni dia tak tahu nak letak kat mana. Akhirnya yang jadi menteri, timbalan menteri, ketua parlimen, ketua-ketua JLC adalah orang-orang yang bukan yang menjadi orang ni. Jadi akhirnya ulama-ulama ni hanya jadi tempelan. Itu yang nak diubah oleh Tok Mut. Dia nak letakkan ulama ni di arus perdana. Tapi benda tu tak mampu dibuat oleh ulama-ulama di sini pun tidak berkemampuan. Jadi itu dia punya usaha reform yang dia cuba lakukan lah, yang tidak berjaya, tapi sekurang-kurangnya dia telah buktikan yang ataupun dia telah menggulingkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh PAS tu. Bagi saya itu satu kejayaan lah, kejayaan yang menariknya. Sejarah ini, orang pemimpin PAS generasi sekarang dia tak berani nak kata. Saya berpuluh tahun lah apabila sebut Tok Mut ni semua macam tarik handbrake. Dia kalau macam ada beberapa tokoh lain kan, kalau dia keluar PAS macam kita kata ni lah, Mak Sabu ke Khalid Samas ke, orang akan maki sampai ni lah kan. Tapi Tok Mut ni macam dia tak ada, dia orang tak ada komen, dia orang tak boleh bagi, mungkin tak berani, mungkin apa. Jadi waktu tu saya dah perasan lah, waktu tu kita tak tahu apa yang sebenar berlaku kan. Tapi setelah Tok Mut ceritakan dalam buku, kalau nak baca ni, ini adalah kata part kelima lah. Dia sebenarnya seronok baca daripada awal 1, 2, 3, 4, 5 tu, dan kita baru nampak cara pemikiran dan apa tindak tanduk dan langkah yang Tok Mut ambil tu, dan kita boleh menghargai. Dan saya rasa dengan penghasilan autobiografi ni sebenarnya tanpa disebut, tapi sebenarnya telah menjawab sama ada cakap-cakap atau sosih-sosih di belakang ataupun yang kata apa yang mungkin salah sangka atau tak faham dengan apa benda Tok Mut cuba buat. Saya rasa itulah tujuan pun yang dia buat buku ni. Dia kata dia tak nak orang memberi perspektif yang bukan-bukan, sedangkan tuan badan ada ni kan.
Dan alhamdulillah dia telah berjaya sempurnakan dan saya rasa matlamat tu dah tercapai dah. Allah Jawab ke dia? Ya, betul. Sebab ada saya kalau ingat kembali dalam bab buku ni memang Tok Muk ada cerita itu adalah politik konfederasi itu adalah mainan politik kampung kan. Ada di masjid-masjid di surau-surau dan sana punya balasah. Yang menghangatkan benda tu. Tapi sebenarnya di luar daripada lingkungan orang bandar apa tak terkenal sangat hanya di kampung-kampung saja yang terhajut dengan sentimen itu. Di kampung saya kampung isi saya di Pasir Mas. Dan masjid kampung saya itu pernah ada solat 2 imam. Sampailah saya dengar. Dia baru kahwin tu tak mahu cerita. Dia pernah ada 2 imam. Betul ni. Jadi memanglah kesan itu sangat berminat lah sebenarnya kan. Walaupun hari ini dah tentu. Apa? Walaupun itulah menjawab sudah. Apa kita kata pemikiran politik Tok Muk yang telah dijelaskan oleh Dr. Hadi. Baik, jadi ikut tuan-tuan yang berada di sekitar Ilham dan luar Ilham boleh masuk singgah, cuba balik-balik naskah mencari RDP bintang malak di bulan Johana yang berwarna hijau. Ada bulan di mana? Okey, boleh tengok. Dan ini merupakan siri yang kelima, biografi, autobiografi Tok Muk. Berdasarkan Dr. Mahmud Zuri Abdul Majid, ceritakan fokusnya lebih kepada situasi politik tanah air yang dikhususkan kepada ibu negara lah di pusat dan juga di Partai Kita. Baik, kita pergi kepada Dr. Mazli untuk yang sesi yang kedua ini. Dr. Hadi dah menceritakan tentang Tok Muk sebagai seorang yang pernah menganggotai Parti PAS kepada beliau tua. Dan mungkin Dr. Mazli ayahnya menganggotai Parti Amanah. Mungkin dari segi dua keluarga yang kenal Tok Muk sebagai PAS dan Dr. Majid sebagai Amanah. Mungkin dari segi pemikiran politiknya kalau Dr. Mazli boleh bandingkan segi pemikiran politik Tok Muk dengan ayahnya. Alright, terima kasih. Sebelum saya mula, saya nak bagi satu cerita tu. Bagi saya sebenarnya keluarga Tok Jik dipanggil atau Majid ni, bapa kepada kedua tokoh ini adalah keluarga yang reformis. Salah satu ceritanya adalah bapa mereka pernah bertanding pilihan raya sebagai calon bebas melawan calon Menteri Besar Kelantan daripada PAS dan juga UMNO, dan kalah teruk. Okey, dan masa tu Tok Muk dengan Ustaz Kamil pun tak sokong bapak dia. Mereka sokong PAS. Okey, tapi masa tu mereka kanak-kanak lah, tak belum mengerti lah. Okey, dari segi pemikiran untuk Tok Muk, okey, untuk Tok Muk sebenarnya bagi saya bagi dua kata ini, dia adalah seorang nasionalis, kedua adalah seorang reformis. Okey, untuk Dr. Kamil, dia memang terkenal dengan dia lebih kepada game usrah. Jadi dia punya term sebenarnya lebih tua aje. Tajdid Islah. Okey, yang selalu PMS guna tu game dia tu. Alright. Okey, kalau kita lihat kepada saya nak cuba membandingkan antara Tok Muk dengan Ustaz Kamil. Okey, pertama, okey, mereka berdua mempunyai metodologi berbeza. Bagi melihat Tok Muk habis belajar masuk politik dulu. Okey, tapi kecewa dengan politik, pergi kepada akademik. Okey, saya boleh kata bahawa dah sekali dia kecewa. Okey, untuk Ustaz Kamil, dia sebenarnya nak masuk politik juga. Tapi kalau ada baca mengenai autobiografi Dr. Kamil, yang apabila beliau bertanya kepada almarhum Tok Guru adalah gurunya di Ma'had Muhammadi. Okey, balik ni nak masuk PAS ke macam mana? So Tok Guru jawab, berjuang biar di mana-mana. Maksudnya bukan berdasarkan parti, tetapi berdasarkan prinsip. Maksudnya bagi Tok Guru, untuk Islam ini berdakwah adalah melalui kita punya kuasa lah. Okay? Kalau kuasa kita sebagai pendidik, jadi pendidik yang baik. Kalau kita ahli politik, politik yang baik. Jadi kuasa bukan semata-mata dari sudut politik ataupun itulah kita nak katakan. Seterusnya, kalau kita lihat kepada Tok Muk, sebenarnya antara perkara yang beliau sangat tekankan, okay? Antaranya beliau sangat memperjuangkan nasib masyarakat Melayu. Okay? Dan saya rasa kadang-kadang dia lagi nasionalis pada UMNO. Okay,
macam betul tadi moderator kata ada isu dua imam, itu pun saya dengar cerita daripada mereka berdua, bukan setakat dua imam, tapi mereka kata bila kenduri, okey, macam kalau kenduri ni orang UMNO punya, orang PAS akan tambah ayam dalam kawah masak, sebab diorang menganggap bahawa sembelihan kelompok ini tidak sah. Jadi daripada inilah yang menyebabkan kedua-dua tokoh ini meninggalkan politik dan berusaha untuk berjuang dalam jalur akademik. Okay? Kerana mereka percaya bahawa jalur akademik adalah cara untuk memberi kesedaran intelektual kepada masyarakat. Dan satu lagi, ini saya bincang dengan almarhum Dr. Kamil, saya kata orang akademik ni susah nak berjaya politik. Okay? Even kita kata Syed Hussein yang mengasaskan gerakan pun last time kita tengok gerakan jadi macam parti more kepada Chinese kan. Okay? Dan kalau kita lihat Tok Umud, kalau kita lihat Tok Umud pernah berkata bahawa ijtihad masa kini bukan semata-mata daripada kitab, tetapi perlu penyelidikan akademik. Sebab itu kita lihat sekarang alhamdulillah lah, semua fatwa mempunyai tim research masing-masing. Dan tapi orang masalahnya masyarakat kita, masalah ni dah kuat, kenapa tak bagi hukum? Itu masalahnya. Macam mana kita nak mencerdikkan masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu. Itulah yang diperjuangkan oleh Tok Umud dan Dr. Kamil. Mestilah bila kita nak buat sesuatu fatwa, kita perlu berhati-hati. Okay? Sebagai contoh, Tok Umud dan Dr. Kamil adalah bekas ahli majlis ulama ataupun majlis fatwa MAID di Kelantan. Okay? Mereka selalu bercerita apabila nak mengeluarkan sesuatu fatwa, pertama mereka akan menyelidik dan mereka akan panggil pakar bidang. Okey, bukan ustaz-ustaz atau ahli fatwa sahaja yang bagi keputusan. Contoh, kalau ada kaitan dengan medicine, ubat, mereka akan panggil doktor perubatan, ahli farmasi untuk tanya. Kalau isu keuangan, mereka akan panggil pakar keuangan konvensional, pakar keuangan Islam untuk bertanyakan. Baru mereka boleh membuat sebuah keputusan. Bukan sekadar mufti tu tengok, oh ni tak boleh ni, haram, ni halal. Okay? Sebab itu untuk Tok Umud, beliau sangat berhati-hati dalam mengumumkan fatwa dan beliau sangat tak suka sebenarnya untuk buatkan fatwa. Sebab itu beliau lebih kepada membincangkan bagaimana untuk membangunkan intelektual masyarakat. Dan untuk cuma bezanya itulah, untuk Tok Umud beliau lebih percaya kepada akademik dan diri beliau sendiri. Okay? Kalau macam almarhum Dr. Kamil ini, beliau lebih percaya kepada sistem usrah. Saya rasa para bekas lepasan Universiti Malaya, dia pernah bercerita antara ahli usrah dia, termasuklah Dr. Fuad Zakashi, Takudin, Usam. Tapi dia pelik lah, dia kata dulu anak usrah aku, sekarang ni buat apa balah dia pelik. Sebab dulu orang yang berusrah mereka sangat rapat, tetapi bila mereka memilih jalan politik yang berbeza, mereka berpalah. Dan akhirnya apabila Dr. Kamil juga sebenarnya adalah bekas ahli parti PAS, dan di rumah masih ada sijil dia, yang ditulis dalam bahasa Jawa lagi, sijil besar cantik. Apabila orang bertanya kenapa Dr. Kamil masuk ke dalam amanah, sebenarnya bukan untuk bertanding, bukan untuk berkuasa, tetapi beliau kata beliau nak teruskan sistem usrah di dalam amanah. Sebab bagi Dr. Kamil, beliau kata sekarang ni parti politik dulu start daripada usrah, tetapi sekarang kita kata usrah itu semakin hilang. Sekarang kita lihat contoh event PAS pun, orang ni masuk, orang tu masuk kan, bekas ahli UMNO masuk, bekas ahli PKR masuk. Adakah diorang join usrah untuk memahami ideologi PAS ataupun masuk semata-mata untuk inginkan kuasa dan kerusi? Sebab itulah beliau masuk. Sebab itu saya ingat ada seorang ahli akademik macam belilah, Dr. Kamil masuk amanah untuk mentadbiyah amanah. Saya setuju, betul lah. Apa salahnya? And baguslah begitu, kerana kita nak kembalikan parti politik supaya kembali kepada jalan ilmu, bukan jalan kuasa semata-mata. Bagi Tok Umud pula, beliau kecewa dengan parti politik seperti katakan oleh Dr. Hadi. Sebab itulah beliau telah menubuhkan Majlis Dakwah Negara MDN.
MDN ini sebenarnya adalah untuk menyatukan parti-parti Melayu di bawah payung Raja-Raja Melayu. Sebab itu kita lihat Tok Mut telah mengumpulkan bekas pegawai kerajaan tinggi dan beliau telah berjumpa dengan banyak Raja-Raja Melayu dan berjumpa dengan semua pemimpin politik Melayu termasuklah PAS, Amanah, UMNO, dan sebagainya. Tapi itulah kami pernah tanya Tok Mut, bila Tok Mut jumpa diorang, okey, setuju. Tapi lepas tu politik besar lah tu. Saya tutup sini dulu sebelum cerita yang panjang sikit. Terima kasih Tuan Moderator. Baik. Jadi kita masuk ke Nazri. Jadi jelaslah kepada kita suatu sisi yang berbeza. Ada dua tokoh, ada beradik ini, Tok Mut dan Tok Jamil. Jadi walau bagaimanapun kedua-dua ini berusaha untuk memperjuangkan dakwah mereka berdasarkan cara mereka berjalan masing-masing. Dan akhirnya kembali betul dia sebut kembali Tok Mut teori politik masuk ekonomi dan sebaliknya Dr. Jamil pada ekonomi masuk ke politik untuk memperjuangkan. Baik, jadi itu dah sudut sudut pandang politik lah. Baik. Kemudian yang ketiga mungkin yang round terakhir lah untuk yang ketiga ini berkenaan dengan kita kembali kepada Dr. Hadi. Mungkin Dr. Hadi dah sedikit dah beberapa pengalaman pribadi. Mungkin kami nak tahu lagi lah sebenarnya Dr. bermuamalah atau bersama dengan bersumpah lah dengan Dr. Mut. Mungkin ada pengalaman yang memang tak dapat pada orang lain lah. Hanya doktor dia yang alami benda tersebut. Ya, lain macam tu. Dia lutut bersama lutut. Okey, mungkin doktor ada dulu cerita kan sebagai lutut tukang kita. Saya nak tambah sikit yang Dr. Majdi sebut tadi. Kenapa agaknya Tok Mut dia lebih kepada Ustaz Kamil dia usrah kan? Bukan, bagi saya bukan kerana Tok Mut dia eksklusif ke, dia rasa dia hebat ke apa, tidak. Tapi dia sedar kemampuan diri dia. Sebab tu dia kata saya lebih rela bersyarah di hadapan 1,000 orang profesor daripada berceramah di hadapan 1,000 jemaah masjid. Sebab kalau berceramah dengan jemaah masjid, baca khutbah Jumaat ataupun bagi kuliah maghrib, apa yang dia cakap tu orang kebanyakan tak sampai. Dan dia tahu keterbatasan. Sebab tu juga sebelum ni banyak cerita dongeng yang saya dengar sebelum saya pergi jumpa Tok Mut lah kan. Tok Mut ni kena jaga-jaga, kalau silap-silap nanti kena ni kan. Tapi mungkinlah, saya tak katalah saya hebat, tapi bila saya pergi jumpa Tok Mut tu, kita ready lah. Kita ada benda-benda yang kita nak. Jadi bila kita jumpa tu, rupanya memang Tok Mut ni dia bila nak cakap dengan dia, aras dia, level of thinking dan level pemikiran dia tu memang tinggi sikit. Dan kalau kita tanya dia pun, dia jawab tu, dia bukan jawab direct tau. Dia jawab tu, kita jadi pening balik, apa benda dia cakap ni. Kan? Kalau orang yang tak dapat ni, sebab tu saya ada tulis dalam ni di hujung lah, di nota yang hujung tu, artikel yang last tu. Tok Mut ni dia kalau selalu dia jawab, dia akan bagi kiasan. Dan kiasan ni dia akan guna satu figure Pak Pandey dengan Mak Andih kan. Jadi dia kata apa-apa, misalnya kata macam Pak Pandey lah, Pak Pandey pergi ke pasar nak beli sekian-sekian. Kalau orang biasa dengar, Pak Pandey apa pula ni kan. Tapi kita kena, kalau tak kita memang kena tinggal lah. Jadi kita kena, tapi Tok Mut dia tahu orang tak semua orang boleh sampai level dia. Jadi sebab tu saya bukanlah nak kata saya boleh sampai, tapi saya ke jalan, tinggallah masanya jalan. Saya pernah berbahas ni di pejabat dia dari 9 pagi, hari tu hari Jumaat, dari pukul 9 pagi sampai azan Zuhur. Nasib baik azan Jumaat, kalau tak saya rasa sampai pukul 3 kita itu sebab kena pergi sembahyang Jumaat. Kalau tak pergi sembahyang Jumaat tu rasanya, sebab memang bagi saya lah
bahasan dengan Tok Muk ni intellectually engaging, saya punya istilah lah. Sebab dia macam kita main badminton kan, kita jadi kita rasa balik tu memang rasa seronok. Ada satu lighter moment lah, panggil lighter moment. Jalan ada ke masa tu. Tok Muk ni intelek kan. Tapi dia ni layan juga apa tu hiburan-hiburan. Jadi kita rupanya dia tahu tapi dia yang penyanyi-penyanyi yang artis Malaysia ni dia tak kenal lah. Tapi yang Timur Tengah dia tahu. Yang Arab yang kalau saya sebut nama-nama yang ni kan. Dia tahu. Dan dia boleh tahu pula saya sebut contoh Nancy Ajram kan. Nancy Ajram ni kalau yang tahulah. Dia boleh tahu yang Nancy Ajram ni membesar hidup orang susah, kemudian dia repair muka, dia buat plastik surgery kerana mana orang tu ni tahu macam dia tahu. Mana dia follow lah. Mungkin kerana masa dia Mesir dulu dia follow lah Umi Kalsum apa semua kan. Tapi itu mungkin sisi nakal yang tapi takkan nak cerita kat orang kan. Tapi dengan kami tu dia ni layan tu. Enggak rupanya. Jadi dia bukanlah yang warak yang jenis apa tu berzikir 24 jam, tidak. Dia orang normal. Biasa dia pun follow apa yang berlaku sekeliling. Tapi dia orang kata apa mungkin kerana orang salah tanggap. Tapi alhamdulillah kami yang beberapa ni kami dapatlah kata apa memahami, menyelami dan alhamdulillah dengan penghasilan buku ni pun sebenarnya sekurang-kurangnya dia dapat menjelaskan apa sebenarnya yang sebab orang selalu sebut kalau sebut Muhammad Zudi dia ni lah yang ni pas dulu, dia ni lah yang jatuh kapal, dia ni lah yang tuduhan-tuduhan itu tanpa mengetahui konteks. Tapi akhirnya dia jawab dan bagi saya itu adalah justifikasi yang fair lah. Selebihnya kerana dia dah tulis kita pula lah yang kena menganalisis lah peranan dia dan juga apa sebenarnya dia nak capai dari segi macam kita disebut nationalist gitu kan. Bagi saya sangat tebal, sangat nasionalis dan dia tidak apologetik. Mungkin kerana dia bukan ahli politik. Ada saya tulis dalam kerana dah serabut sangat waktu tu tukar kerajaan yang lompat sana lompat sini kan. Kita pun jadi pening. Lepas tu sekali fed up agaknya saya tanya, Datuk macam mana Datuk kami yang umur 30-an yang parti politik ni dah dah tak boleh lah kan. Apa Datuk rasa apa yang kami perlu buat? Saya jawapan itu saya sangat terkejut. Terkejut ada saya tulis dalam buku ni. Tapi jawapan itu jawapan lebih kampung yang ginilah Syekh. Entah kayakan diri entah lah, jadi orang kaya. Dia jawab gitu. Kenapa? Kalau entah kaya, entah tak peduli dah benda lain. Bila kita dengar, bila fikir balik, betul juga dia cakap kan. Sebab orang politik masuk politik macam Pok Jat kan. Dia masuk politik, dia nak kuasa. Kerana dia tak kaya. Kalau dia dah kaya, tak sama lah. Kalau dah jutawan dah apa semua kan. Ada orang jadi jutawan ni masuk politik sekadar suka-suka nak test limit atau nak test pemikiran atau just nak kata macam hobi lah kan. Kerana dia dah kaya, dia nothing to lose. Mungkin ada beberapa tokoh teknokrat sebelum ni kan. Sekurang-kurangnya kita tengok dia tidak ada conflict of interest ataupun dia tak ada benda nak kejar sebab dia dah kaya. Jadi pesanan tu bagi saya betul lah orang Melayu ni kena kaya. Kena kaya sebab bila dia dah kaya macam kalau dibandingkan dengan orang Cina lah. Orang Cina ni dia kuasa politik perlu tapi dia lebih kepada orang kata apa kekuatan ekonomi ni. Sebab bila dia dah ada kekuatan ekonomi, kalau tengok orang Cina dia bila dah kaya dia buat hal dia lah kan. Kecuali kalau buat pendidikan tu yang berat lah. Tapi lain-lain tu kau nak beli kapal selam ke, kau nak beli roket ke,
tak ni kan. Jadi saya fikir orang Melayu kalau dapat angkat diri, upgrade, kerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, jadi yang terbaik lah, cemerlang dalam bidang masing-masing. Politik ni tidak perlu terlalu nak disarutkan lah. Itu yang saya rasa boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, tapi saya pun pegang jugalah. Itu dari sudut peribadi, kita nak baiki status taraf hidup kita sendiri ni dengan upgrade keupayaan dan kemampuan kita. Dan Tok Mut telah buktikan dia sampai sekarang pun masih lagi satu-satunya profesor emeritus dalam bidang syariah. Jadi dia bukan cakap ti kosong lah. Dia memang dah sampai level tu lah. Yang wang-wang ni saya tak nampak lagi lah kan. Wang-wang yoya-yoya ni saya tak nampak lagi. Ujung jari kuku pun saya tak nampak lagi. Jadi kita kena buktikan lah. Dia dah buat dah kerja dia kan. Kita ni yang kena teruskan lah. Kita punya perjuangan lah. Wallahualam. Mahal itu pengalaman kan. Aku berkongsian daripada Dr. Hadi yang beliau dapati berkenaan dengan apa pesanan yang diberikan oleh Tok Mut. Dan barangkali pesanan tersebut tak dapat didenari oleh anak-anak murid yang lain. Eksklusifnya bagi transfer Bluetooth. Okey, baik. Baik, itu terima kasih Dr. Hadi atas. Dan kemudian terakhir kita pergi kepada Dr. Majdi juga. Okey, itu konteks sebagai seorang anak murid yang mendapat sesuatu boleh dipegang pada Tok Mut. Mungkin dah sudut keluarga, mungkin dalam konteks keluarga ataupun mungkin yang Dr. Majdi rasa ada pesanan-pesanan ataupun nasihat-nasihat Tok Mut itu kepada keluarga Dr. Majdi atau keluarga beliau, keluarga besarnya. Ini pusingan akhir dah. Okey. Alright, untuk pusingan akhir ni sebenarnya sama je. Di keluarga pun Tok Mut ni dia ada satu bentuk kiasan. Dan di keluarga juga dia bukanlah orang yang ada masanya serius, tapi banyak masa juga yang dia suka-suka. Okey. Contohlah, saya bagi satu contoh masa akikah cucu dia. Okey. Dia dengan doktor dia jamu kepala kambing dengan Dr. Kamil. Padahal dia ni tak makan kambing. Jadi waktu keramaian ni dia macam nakal sikit lah. Boleh lagi sikit boleh biasa lah. Dan sebenarnya untuk Tok Mut ni, even sebenarnya dia macam ni lah. Macam tadi Dr. Hadi kata, Tok Mut ni dia ada, orang kata dia tak suka untuk berbahas dengan orang yang tak faham. Kalau kita perhatikan sebelum ini banyak kenyataan dia yang agak kontroversi. Okay. Antaranya saya ingat isu kahwin Isha, dan juga antara yang panas adalah isu pondok yang kata untuk keluaran pengganas. Okay. Dan bila ahli keluarga tanya, kenapa tak jawab? Dia jawab, buat apa aku nak jawab orang yang tak faham bahasa. Maksudnya kalau dia jawab pun benda tu takkan habis. Okay. Jadi macam kalau kita lihatlah contoh sebagai rasional, okay, mereka adalah daripada keluarga pondok. Takkanlah seterus itu Tok Mut nak mengkritik pondok, sehingga kan MDS Pity Point ingin dibangunkan sebuah pondok moden. Okay, dia punya cita-cita dia lah, tetapi separuh jalan sahaja yang tercapai. Okay. Dan kemudian beliau meninggal dan kita lihat agak kurang di situ. Okay. Dan saya nak tekankan satu lagi, bagi saya kedua-dua tokoh ini, okay, mereka bukan sahaja ahli akademik, bukan sahaja ahli agama, bukan sahaja ahli pakar dalam bidang mereka, tetapi saya nak tekankan mereka berdua juga adalah ahli falsafah. Saya bagi contoh Tok Mut. Pernah terfikir tak kenapa beliau nak menulis satu biografi sehingga 7 jilid? Okay. Sebenarnya beliau sudah ada cita-cita yang lama. Tetapi sebelum ini beliau ada terbit dengan banyak penerbit popular, tetapi beliau agak kecewa kerana akhirnya bahagian-bahagian yang penting dibuang dan dia macam tak kira. Iyalah. Kata ayuh 20 ni bestseller. Tak boleh. Maksudnya dia tak bangga walaupun dia terjual 1 juta, 2 juta jika ideologi yang ingin disampaikan, pemikiran yang disampaikan itu tidak tercapai. Jadi sebenarnya dia terbuka untuk menulis dia sebenarnya yang
cucuk jarum ni almarhum Dr. Kamil lah. Dr. Kamil dah buat tu, first kali dia dekat Tuan Mu. Tengok ni, aku ada autobiografi dah. Betul. Okay. Tapi Dr. Kamil dia ni jenis simple, satu skop. Tetapi untuk Tok Umut, kenapa 7? Okay. And kenapa? Pernah tanya Tok Umut tak? Kenapa mencari identiti ni? Pernah baca? Ada jawapan dia? Sebenarnya, kalau kita lihat, ini juga kalau kita banyak baca buku-buku ahli falsafah daripada Barat ataupun Islam, mereka ada metod seperti ini juga. Saya ambil contoh, seorang falsafah Barat, seorang Kierkegaard, Polish. Okay? Beliau punya falsafah sering bertanyakan apa tujuan kita untuk hidup. Okay? Dan bila saya baca, Tok Umut ini style dia macam ahli falsafah. Okay? Kalau kita lihat, sebenarnya satu bermula dengan latar belakang, jilid yang pertama, jilid kedua Nilam Puri, kemudian jilid ketiga dia belajar ke Mesir, okay? Dan kemudian pulang dia masuk politik. Sebenarnya kenapa benda ini penting? Dan saya rasa sesiapa yang membaca buku Tok Umut agak berat berbanding dengan Ustaz kami. Ustaz kami ni baca separuh hari boleh habis. Tapi Tok Umut satu jilid ini mungkin seminggu pun tak habis. Kerana dia cerita agak teliti. Kenapa? Ini kerana kalau kita lihat dalam Tok Umut punya penulisan bukan sahaja ilmu syariah dan semata-mata cerita, tetapi ada kritikan sosial, ada unsur-unsur sosiologi, ada unsur-unsur antropologi, ada unsur-unsur syariah, ada unsur-unsur akidah. Inilah yang dikatakan bahawa ahli falsafah zaman dulu multidisiplin. Bukannya dia masuk sini kacau hal ini. Masuk ni, kalau kita lihat sekarang orang tengok isu je. Isu ni macam best siapa nak masuk, so aku bahas. Tapi Tok Umut tak. Kalau kita lihat, kalau kita baca, okay, semua benda dia kritik sosial, kritik politik, sains politik dia masuk, semua bidang dia masuk. Semua dia sentuh. Sama juga macam Dr. Kamil dia tidak terperinci seperti Tok Umut, sebab Tok Umut ni memang dikenali sebagai orang yang sangat terperinci. Dan jika anda tanya mana bahannya adalah daripada utamanya adalah daripada kepalanya. Dia mempunyai pemikiran ataupun otak yang sangat kuat dengan ingatan benda-benda lepas. Berbanding Dr. Kamil, beliau agak ni sikit lah sebab masa itu Tok Umut dia agak matang. Okay? Dan satu lagi, sebenarnya yang saya agak kecewa lah sebenarnya. Even saya sebagai anak saudara juga, saya mencari-cari jawapan. Siapakah dia? Tetapi sayangnya dia tidak sempat menjawab. Sebab saya cakap ni saya nak tunggu yang jilid terakhir, jilid ke-7. Sebab saya nak tengok apa jawapannya. Kerana kalau kita lihat, cara beliau menulis, walaupun sebuah autobiografi yang santai, tetapi jilid pertama beliau telah melontarkan satu persoalan kajian yang besar. Siapakah diri saya? Itu persoalannya. Dan kalau kita lihat, jilid seterusnya beliau membina idea, dan itu adalah dapatan kepada kajiannya. Dan yang tak sempat adalah analisis dan juga penutupnya. Jadi bila kita tak capai ini, apa yang perlu kita buat adalah mungkin orang lain boleh mengkaji mengenai Tok Umut dan menganalisis pemikirannya dan kemudian merumuskan apakah pemikiran Tok Umut. Sebab dia macam kebetulan kita dah shock lah kan, Tok Umut ni buat 7 jilid, kita nak tahu A to Z, tetapi sampai H je. Yang lain tu masih teka-teki. Dan saya rasa ini sama dengan prinsip dia, sebab dia suka jawab macam teka-teki. Last-last kehidupan dia tulis autobiografi pun macam teka-teki juga. Last-last hang fikirlah sendiri kan. Maksudnya kita yang perlu baca, analisis, dan kita yang perlu memahami. Okay? Dan saya rasa sebenarnya untuk buku autobiografi Tok Umut ini dan juga Dr. Kamil secara keseluruhan, bukan sahaja untuk membaca dan mengenali, tetapi untuk berfikir. Untuk kita berfikir mengenai keadaan sosial, masa dulu apa perbezaannya, dan juga untuk kita pandang ke masa depan. Dan last sekali saya nak sentuh, mungkin Dr. Hadi selalu baca mengenai fik Malaysia. Okay? Kadang-kadang masyarakat kita terlalu suka ataupun terlalu obses dengan falsafah luar, sama ada daripada Timur Tengah dan juga Barat. Tetapi Tok Umut dengan Dr. Kamil dalam bukunya sudah ada falsafah. Kenapa kita tidak mengorek falsafah lokal Malaysia? Dan itulah yang apa cuba ditunjukkan oleh Tok Umut. Kenapa? Yes, dia tak salah.
Okay, Timur Tengah dan Barat itu adalah sebagai kita kata fundamental. Tetapi kemudian kita kena bangunkan falsafah kita sendiri. Dan kita lihat masyarakat Malaysia pada waktu ini, kita masih dipengaruhi oleh falsafah-falsafah luar. Okay? Lain dengan Tok Umar, dengan Dr. Kamil, falsafah luar ini bagaimana dia boleh diaplikasikan dalam konteks masyarakat di Malaysia. Okay? Dan saya rasa itulah sumbangan besar mereka apabila mereka punya dakwah bukan sahaja dari sudut pemikiran ideologi, tetapi bagaimana untuk mengaplikasikan. So saya rasa itu sahaja. Okay, terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah, Dr. Majdi dah bercerita tentang secara terperinci berkaitan dengan Tok Umar sendiri dan juga Dr. Kamil, yang mana kalau kita lihat di situ ada perbiasaan dari sudut pendekatannya, dan sudah tentu kita boleh katakan perlu ataupun yang kita bicarakan Tok Umar sendiri dan juga Dr. Kamil merupakan mata yang masih lagi perlu untuk digali sebenarnya. Mungkin kalau Dr. Majdi sebut, kita cuba uraikan apakah pemikiran Tok Umar itu sendiri dan bagaimana mungkin sebagian buku ini tidak lengkap, jadi persoalan itu masih lagi tergantung. Jadi kita boleh cari jawapannya, insyaAllah kita baca dan kita buat kajian, baca pengusaha-pengusaha. Jadi Alhamdulillah saya rasa sejak ini kita berbicara. Dan sekali lagi saya menjemput tuan-tuan dan puan yang ada di sekitar Ilham Books, jemput segera ke dalam, dan kita sudah berada di hujung siaran membicara tentang buku Dicari Identiti di Malak di bulan Gerhana, yang buku yang warna hijau ni. Ini tulisan terakhir autobiografi Tok Umar, Profesor Dr. Uzuri Abdul Majid Al-Makhluk, yang mana beliau bercerita tentang catatan pribadi beliau berkaitan dengan pengalamannya memasuki parti politik dan kemudian meninggalkan dunia. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Hadi. Assalamualaikum. Tadi juga Dr. Majdi atas perkongsian pada petang ini, dan kita berada di hari yang terakhir Pesta Buku. Mudah-mudahan kita ada peluang untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.